Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1, kertas 1, soalan 11. So, tajuk dia adalah pembezaan. So, satu lengkung dengan fungsi kecunan ini mempunyai titik pegun ni. Dia minta kami cari nilai M. Okay. So, fungsi kecunan bermaksud simbol dia adalah dy dx. Okay. So, dia mempunyai titik pegun titik tu. Okay. Dia minta kami cari nilai M. Okay. So, kalau titik pegun bermaksud kecurunan dia pada titik itu adalah sifar. Dengan kata lain, apabila kami gantikan M ni ke dalam dy dx ini, dia akan sama dengan sifar. So, bermaksud M tolak 27 per M square sama dengan sifar. Okay. So, sini kami mau selesaikan lah. So, bermaksud M cube tolak 27 ikut sifar. So, M cube equal to 27. So, bermaksud M equal to 3. Okay. B tu. Seterusnya tentukan sifat titik pegun tersebut. Okay. Macam mana kami nak buat. Okay. So, dy dx kami sudah dy dx kami sudah ada tak? X tolak ni. So, kami boleh bezakan sekali lagi. So, d square y per dx square sama dengan 1 tambah 54 per x power cube. Okay. So, kami gantikan M tu ke d square y per dx square ni untuk test nilai dia. So, apabila x sama 3, so d square y per dx square akan sama dengan 1 tambah 54 per 3 power cube. So, sini kami kata 3. 3 ni dia lebih besar bersifar. So, bermasuk koordinat 3 ni, dia adalah titik minimum lokal.